Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sekarang pukul 10. Aku nak try mancing lagi di Sungai Kulin. Kali ni aku pakai roti gardenia dengan cacing ya. Target apa pun tak apa. Aku duduk dekat tempat yang awal-awal dulu aku duduk. Kan ada orang, dia pun dah pasang bumbung pun semua. Tak apalah, aku try duduk mana-mana pun jadi ada rezeki. Okay. Ustaz tahu tak? Dah bagi lah kat abang. Abang tu mau ni. Dulu biasa belah kok. Dapat biak banyak kok. Ustaz tahu tak? Panggang sedap ah. Isi tak banyak. Banyak kekuh. Kemarin dekat area gua perahu hujan. Memang aku kata hujan malam. So kemarin petang aku dah tengok banyak jernih. Main-main ni kekuh. Pukul 12. Okey, aku dah duduk dekat 3 jam 10 dah 12. Umpan roti tak jalan. Umpan roti gini tak jalan. So aku pakai cacing lah. Semua tengok lah nasi naik apa. Ni yang ujung tu tempat aku duduk tu dah dapat jelawak. Ikan jelawak. Mungkin dia pakai roti kot. So sini ada jelawak. Tak dapat sebarang apa jadi lah. Sebab umpan cacing ni semua jenis ikan kan. Lagi 5 minit aku cek umpan. Sebab tak boleh lama-lama. Kalau boleh 15 minit ke 20 minit aku cek umpan. Kita simpan ni lagi. Macam besar. Apa nak saya lagi lah. Labi-labi. Kali dua. Mantap. Nah ada ni. Lihat tu. Rod yang sama aku pakai. Rod yang sama dapat. Rod ni semua kumpau. Gadung. Atas saya pula ni. Besar aku pakai. Dapat 2 kali lah. Keli. Mantap. Kali ketiga.
Alhamdulillah itu dia. Yang ketiga. Ini masih kakao walaupun ikan keling ramai orang tak mau. Aku dapat tiga kok. Kena sah rambut. Ada duduk. Atau macam sah kecil kan. Aku tak dapat nak turun. Dah mula rintik dah. Dah mula rintik dah. So aku nak kemas-kemas. Lepas tu balik sebab lagi takut dia hujan lebat lagi jenuh. Ok kan. Sekarang dah pukul 4. Hari pun dah nak hujan. So aku tak pasal gerak balik. Alhamdulillah masih ada 3 ekor keli. So aku tengok macam ni. Ekor. Semua sedap makan. Ikan aku akan bagi kat orang aku lah. Sebab aku dah janji dengan dia. Ya, tidak kalau boleh nak dia sampai ke 6 tapi sebab nak hujan, nak gelap lah kan. So aku terpaksa gerak balik lah. Dan Alhamdulillah ada 3 aja. So aku dah call dia mau bagilah ikan ni kat dia. Okay. Macam besar. Siapa yang sudah tengok video aku, jangan lupa like, share, komen dan subscribe di bawah. Okay. Hashtag Anda Memang Sempoi. Jumpa di episod yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Okay. Banyak besar. Besar kan? Dia apa dia tak lompat pun. Ni seekor besar. 2 cip. Okay. Apa? So aku buat macam mana? Aku tak gambar. Okay. Dekat gambar tu aku bulas. Bolah gambar las. Dah masak apa? Hasil tanggapan. Oi. Mana?